Alright, so sekarang ni saya nak kongsikan bagaimana kita nak buat email yang jenis broadcast. Okay, sebelum ni ialah email yang jenis sequence. So broadcast ni, apakah maksud email broadcasting? Maksudnya kita nak broadcast email, maksudnya kita nak send email pada waktu yang kita nak ataupun waktu yang kita pilih di luar daripada email yang mereka sepatutnya dapat daripada sequence tersebut, daripada autoresponder sequence tersebut. So maksudnya contohlah bila orang dah masuk anda punya autoresponder, dia dah habis dah 7 hari punya sequence, so sama ada dia beli ke tak beli, so dia akan remain menjadi anda punya database. Lepas tu bila datang produk affiliate yang seterusnya tengah nak launch, so kita boleh hantar broadcast email kepada mereka untuk kita bagi awareness, untuk bagi kita menjual. So itulah fungsi broadcast email. Ataupun kita boleh juga just wish selamat hari raya, ataupun kita wish selamat weekend, selamat bercuti. So itu adalah fungsi broadcast email. So macam mana nak broadcast? Anda pergi dekat message, anda pergi dekat create newsletter. Okey, dekat get response dia ada dua cara untuk anda tulis email. Satu menggunakan drag and drop email editor, dan yang kedua adalah HTML source editor. So sepanjang saya menggunakan get response, saya lebih suka menggunakan HTML. Tapi saya akan tunjukkan dua-dua sebab dua-dua pun still okay. Saya akan mula dengan drag and drop dulu. Alright. Okey, selepas tu anda pilih subjek apa yang anda nak tulis. Contohnya ini adalah broadcast email kan. So contohnya saya nak cakap name. Okey, kalau kita nak sebut, nak petik nama dia, kita kena guna macam ni. Okey, double opening bracket name, tutup bracket 2 kali. So anda boleh tengok kat sini lah. Name, first name, last name, email. Okey. Biasanya saya just petik nama je lah. Alright, so contohnya saya nak bagi email selamat bercuti ataupun weekend ni. Okay, contoh macam ni je lah. So next step. Alright, so get response dia menyediakan banyak template email yang anda boleh gunakan. Okay, seriously banyak, tetapi sepanjang saya guna get response saya tak pernah guna satu pun template dia. Sebab apa? Sebab ada beberapa ketakutan yang saya alami, iaitu yang pertama, kalau kita gunakan template ataupun kita letak gambar, dia saya takut dia akan masuk tab promotion. Okey, sebab dia macam biasa yang email-email yang dihantar oleh syarikat besar yang hantar promotion kan, dia menggunakan template, dia menggunakan gambar. So most likely dia akan masuk kepada promotion. Dan ada juga yang akan masuk primary. So dia depend kepada macam mana kita whitelist email tersebut. Tetapi untuk just to be on the safe side, untuk apa, safe side, kita just pilih start from scratch. Maksudnya just email kosong, tanpa template, tanpa gambar. So even dalam start from scratch pun dia ada beberapa template kosong. So biasanya saya mula dengan blank template. Okay, so anda akan sampai ke sini. So kat sini anda boleh tengok beberapa benda. Contohnya pre-header, text block, image block, even ada tulis button juga. So biasanya saya just hantar email yang kosong. So biasanya saya letak text block sahaja. Okey, anda boleh tulis kat sini apa yang anda nak tulis. Contohnya minggu hujung minggu ni buat apa. Lepas tu bagi salam dan hai. Ini cara saya biasa buat email lah. Okay, saja nak ucapkan selamat bercuti hujung minggu ini. Okay, katalah sampai sini je, saya saja buat pendek. So PS, jika free
boleh baca link artikel saya ni, www.alfarabisharif.com, contohlah macam ni. So kalau begini, saya dah try dah beberapa kali. Bila kita nak hantar email, kalau boleh email tu cantik dibaca di laptop, desktop ataupun di mobile. So mostly kita kena bagi nampak email tu cantik dan mudah dibaca di mobile, di smartphone, sebab majority, boleh kata 80% orang baca email melalui mobile. So anda kena make sure anda punya email sangat mobile friendly, sangat responsif. Okay, so saya dah cuba dah beberapa jenis font, sebab kadang-kadang kalau pernah tak anda dapat email tulisan dia kecil gila melalui font, so macam orang pun sakit mata nak baca. So penat kita tulis rangka email tapi orang tak baca pun. So make sure anda punya, anda kena test lah sebelum anda hantar, adakah email tu betul-betul cantik. So contohnya saya pernah try sebelum ni, saya dah gunakan font 16 pixel, 16 px, ataupun saya akan ambil terus dalam 30. Okay, font size 30. So dia akan nampak besar macam ni, tapi dia akan nampak nice dalam font. So anda boleh pilih anda nak teks apa, nak size font size tu apa. Contohnya Arial pun okey, Georgia pun okey, Helvetica pun okey. Saya biasa guna default je. Alright, so anda nak warnakan pun boleh. Contohnya saya warnakan nama dia, warnakan dia warna merah. Okey, antara kelemahan menggunakan drag and drop ni, saya tak boleh nak scroll ke bawah untuk pilih warna. Dia agak rumit sedikit. So saya kena kecilkan saya punya zoom supaya saya boleh pilih warna tersebut. Ni antara sebab kenapa saya malas menggunakan drag and drop. Alright, baru boleh pilih. So dia akan jadi merah lah. Okay, kalau anda nak dia warna, kalau anda nak dia di highlight, anda boleh pilih kat sini. Pilih warna kuning, biasanya orang highlight warna kuning. So dia akan jadi kuning macam ni. Alright. So kalau anda nak heading dia jarak dia pun tinggi, anda boleh adjust kat sini. Okay. So selepas anda tekan, okay, saya lupa nak letak link. Selain tu anda juga boleh hyperlinkkan dia. Alright, biasanya saya akan letak space banyak sikit supaya saya boleh scroll bawah. Okay, supaya saya boleh mudah nak buat kerja. Saya akan hyperlink dia dekat sini. Alright, so URL dia adalah alfarabisharif.com. Okay, so sebelum kita nak hantar, kita boleh ada dua benda yang anda kena buat, iaitu spam score. Saya akan cerita pasal spam score ni lebih lanjut di video yang seterusnya. Okay, kalau boleh spam score ni sepanjang yang saya guna, kalau boleh bawah 3. Dia ada skor dia 1 atau 1 sampai 5. 0 sampai 5, saya biasa make sure saya punya bawah 3. Itu dah, so far saya bawah 3 okey lah. Alright, so yang kedua adalah anda boleh send test message. Maksudnya sebelum anda hantar, jadikan habit, sebelum anda hantar, anda send kepada email anda dulu. Anda buka email tersebut menggunakan smartphone anda, okay, smartphone anda, dan anda tengok dulu email tersebut, adakah cantik ataupun tidak. Okay, mungkin ada spelling mistake, mungkin ada tempat yang anda kena bold tapi anda lupa nak bold. Okay, so kita boleh send dahulu untuk tengok sama ada email tu okay ataupun tidak. Alright, so saya dah pun dapat email yang saya hantar kepada diri sendiri. Alright, so saya just tengok je.
Okay, so far just nice. Tulisan dia pun okay. Kalau anda dapat nampak lah. Rasa anda tak nampak kot. Tapi anda akan nampak tulisan dia cukup besar di phone untuk orang baca. Kadang orang sakit mata baca bila phone kecil sangat kan. So ini adalah salah satu cara. So anda pun tekanlah send untuk send. Okay, pergi dekat next step untuk send. Selepas tu anda akan dibawa ke page di mana anda boleh pilih anda nak hantar ke kempen yang mana. So kat sini saya ada banyak kempen. So of course anda, kalau anda baru mula, akan ada beberapa kempen sahaja. So anda pilih anda nak hantar kepada siapa. So anda kalau nak hantar kepada semua, just pilih choose all campaigns. Okay, contohnya saya pilih kempen contohnya saya pilih ni lah saya pilih satu kempen. Ataupun anda juga boleh exclude kempen. Maksudnya anda tak nak orang dalam kempen tersebut terima email anda. Okay, so boleh jadi contohnya boleh jadi dekat pilihan kempen ni mungkin dia ada masuk lebih daripada satu kempen. So kalau anda pilih kempen ni, contohnya anda pilih kempen A, tapi anda nak exclude kempen B. So orang yang ada dalam kempen B, dia sepatutnya tak dapat email tersebut. Tapi dalam masa sama, email orang yang dalam kempen B boleh juga berada dalam kempen A. So walaupun dia berada dalam kempen A, dia tak dapat email tersebut sebab kita dah exclude dia, sebab dia adalah orang yang dalam kempen B. So anda just exclude kat sini. Contoh, alright, so katalah kita tak nak exclude, so kita just go to the next step. Okay, so make sure everything is okay. So spam score agak tinggi. Saya akan cerita pasal spam score ni dalam next video. Okay, sepatutnya kalau boleh bawah 3. So sekarang ni anda ada dua option, sama ada anda nak send sekarang pada waktu sekarang ni, ataupun anda nak schedule. Kalau anda nak send sekarang, anda boleh tekan send sekarang. Kalau anda nak schedule, anda boleh tekan schedule. And then anda boleh pilih pada tarikh bila anda nak hantar. Okay, pada 7 Jun ke 8 Jun ke, pada hari weekend. Contoh ni pada weekend kan. So kita pilih pada hari Sabtu pada pukul 8 pagi ke ataupun 9 pagi ke. Okay, lepas kita schedule, kita just tekan schedule. So tekan schedule lah. Okay, ataupun option yang lain adalah anda boleh pilih yang ketiga adalah perfect timing. Okay, GetResponse ada satu fungsi yang agak power, iaitu perfect timing. Perfect timing ni apa? Lepas anda pilih tekan perfect timing, anda tekan send. Okay, perfect timing maksudnya GetResponse tahu anda punya subscriber email suka buka email pada pukul berapa. Dia dah tahu anda punya behavior. Dia selalu buka email pada hari sekian-sekian, pada pukul sekian-sekian. So bila kita tekan perfect timing, dia akan hantar email tu pada waktu yang dia memang suka buka email. So anda boleh gunakan teknik ni. Tapi ini hanya untuk email yang bukan jenis time sensitive. Kalau kita perlukan kalau kita nak hantar email yang memang kena dia act cepat, respon cepat, kita kena guna send biasalah ataupun schedule lah. Okay, sebab perfect timing ni tak semestinya dia akan hantar cepat, mungkin selepas 24 jam. So saya dah try dah. So far saya jarang gunakan, saya just gunakan send ataupun schedule saja. Alright, so itu sahaja. Lepas anda tekan send, dia akan send lah. Alright, so ni just contoh, saya tak buat secara betul. Alright, so itu macam mana anda nak hantar email anda.